Aduh, macam mana lah dengan masa tu sampai sekarang? Aku pun lupa dari masa zaman dulu. Aku kena gawat dengan orang lain. Masa untuk siap-siap mandi. Mana dia punya mandi? Mandi je. Tak apalah. Tak payahlah. Masa untuk bekerja. Dia macam jadi toyol. Tak nak. Dia macam toyol. Kakak toyol hitam, kau jadi toyol warna hijau Lakarlah dah. Apa? Lakarlah lawak. Telakar apa? Kau join mat together. Apa? Kau join mat together. Tak. Makcik kedok tu. Okey. Macam mana ni? Enca join kakak lah. Join kakak. Kakak tak boleh masuk. Join kakak. Enca. Boleh lah nanti ada. Kalau kau pagi ke malam? Pagi. Okey. Ni kalau satu hari je aku lempang muka dia. Ni lagi satu, ada budak kecil, aku lempang dia sampai meninggal dunia. Ha. Kau kat mana, Encah? Ada kedai hitam mah kat sana. Jom pergi dekat kedai hitam. Aduh, sakit. Kenapa tiba-tiba jadi macam gini? Aku tengok dia ada jual baju je tiba-tiba. Heboklah kau ni. Duh, sakitlah rasanya. Aduh, tadi macam rasa nak meninggal dunia. Aku adalah. Apa kira 1 sampai 10 cepat dekat kaki darjah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kau kat mana, Encah? Pergi rumah nombor 1 dulu. Ya, dekat saja. Nombor 1. Zen. Boom shakalak. Boom shakalak. Dah lah. Nak pergi rumah aku lah. Nombor 2, Encah. Nombor 2. Sekejap. Kita terbalas dulu. Alamak, ada polis pula. Oi, polis. Kenapa ni? Jangan. Lari dulu. Kan aku ada kepak. Tapi aku terlupa nak bawa kepak. Lari dulu. Lari. Oi, kamu dah berlari ke mana? Tolong. Wow. Tolong. Masuk naik atas sekarang. Tolong. Le, tak dapat tegak. Alamak. Tidak. Aduh, sakit kena jatuh. Kamu macam mana ni kau kena jatuh pula? Macam mana? Tadi kena ke atas bumbung tu. Alamak, kena skim. Dia ni robot sebenarnya kot. Betul lah robot. Lari. Tapi aku tak boleh bangun. Bangun dulu. Polis tu dah tak ada. Lari, kabur. Selamat aku. Encah. Dekat mana rumahku ni? Kat situ. Bagi rumah nombor 11, Encah. Dah sampai dah rumahku. 11. Okey. Ini tempat rahsia aku. Alamak, terbang. Wih, terbang. Alamak, macam mana ni?
Janganlah jauh. Apalah. Aku lalu ke belakang dia lah. Syah. Dah. Kau balik. Aduh, dah lah telefon dah ambil tu. Macam mana ni? Aku jadi toyol. Tiba-tiba aja. Aku rasa macam dah muka hantu dah aku. Kita boleh lagi belakang. Masa tu bukan ada ke? Mana aku punya kepak apa semua? Mana? Dekat sini aku terpaksa. Tak pula. Ini kepak aku. Aku dah letak sini dah balik. Cek. Lepas tu aku terletak tembak sini. Masa tu aku letak sini lah. Dah terletak sini tu. Ini kalau nak pendek. Kalau nak besar. Kalau nak pendek ke. Pendek besar ke. Dekat sini kena cari sesuatu. Okey, jom. Okey. So kita kena lemak. Bahaya ni. Macam mana tu? Aduh, tak boleh tu. Lepas tu Om Syafiq pun bersambung lagi. Tamat.